Macam mana Man? Okay. Event hari ni? So akhirnya Ipoh Bikers Day dah habis So kita nak balik. So kita harapkan highway clear. So kita nak tunjuk kat korang bagaimana Harley Davidson luncur. Let's go, let's go. Okay, sementara kita get ready, nak cerita sikit. Event tadi dah habis, bukan dah habis lah. Kita punya masa di event dah habis. Lepas ni kita nak pergi makan nasi kandar line clear, diorang kata, dekat Ipoh. So kita makan sana. Lepas makan mungkin akan isi minyak. Lepas isi minyak, kita luncur di highway sebab jalan tak jam. So tengoklah berapa laju tak laju diorang bawa. Boleh ikut ke tak boleh ikut. Harap-harap boleh ikut lah motor kecil ni. Kita cuba sedaya upaya untuk ikut. Tapi yang penting jaga keselamatan di jalan raya. Jangan terkejar-kejar. Asalkan selamat sampai. So, ini dia CC bar kan. Aku dah cerita kat video CC bar tu. Nak letak bag. Tak sempat dah cerita. Ni dia CC bar, ikat tali ni. Dan tu je. Dia tak goyang. So tak payah pakai bag. Tak adalah sakit belakang, sakit bahu pakai bag daripada Ipoh KL Ipoh. Jom kita bergerak. Macam-macam benda kita belajar bila kita ikut motorcycle group ni. So baguslah, memberi kita pengalaman. Semua pun dah ready, dah beratur. Kita tunggu, lepas tu kita beratur belakang. Jom, start engine. So video ni tak dengar lah bunyi motor aku kan. Motor orang je kuat. Cuba start. Macam tu je lah bunyi. Okey lah tu. Pelan-pelan kayu. Okey. Kita dah settle makan. So ni kita akan isi minyak sekejap, pit stop. Lepas isi minyak, terus gerak. Gerak mana dia cakap? Ulu Berdam 120 km. Tu memang maksimum Sportster punya distance lah. So kita isi, kasih full, kasih melimpah. Lepas tu terus gerak. Sekejap lagi korang akan tengok betapa lajunya diorang ride. Sebab jalan kosong kan. Hari Ahad, mungkin esok baru jalan jam. Tengok macam mana. Boleh ikut tak boleh ikut motor ni, kita nantikan. Let's go. Itu dia Petronas sudah sampai. Mari kita isi Petronas. Layan Okey, itu dia. Kita mulakan perjalanan. 120 km, minyak full tank Iron A3. So nak masuk tol ni kena slow sikit lah sebab lorong kecil yang satu je kan. Motor semua besar-besar. So dah keluar tol je lagi. Masing-masing hilang. Nampak tu? Dua hilang tu semua.
cantik lah bukit-bukit. Pemandangan. Ada ranger sangkut lah. Okey, sedikit update. Jalan sudah mula jam Tapi dekat mana tu Sungai Ceruk. Sungai Ceruk jalan jam, ada 2 lane. So time ni kita kena slow sikit. Tunggu jalan dah clear baru kita meluncur. So kalau kita tengok signboard sekarang, Kuala Lumpur 144 km. Tapi kita tak berhenti Kuala Lumpur, kita berhenti dekat mana orang cakap ni? Sungai Long. Mana tak? So kita berhenti situ untuk isi minyak. Lepas tu baru shoot KL. So tu je, ni tak ada apa sangat. So jadi jalan dah tak jam, kita sambung. Okay, tu dia. Jalan dah clear sikit. Sekarang kita ada yang laju, ada yang laju lah. Kita ikut je. Harap-harap kalau dengar suara aku boleh tak cakap motor kosong ni saya. Pilihan sikit dulu. Ini motor depan aku ni SRB 250, tapi laju juga. Boleh tahan.
jalan sudah kembali jam. Ladang Bikam. Kat mana-mana tak kira. So jom sambung right. Bila nak habis dah. Aku kadang-kadang kalau bosan, aku letak kaki aku dekat kat belakang. Untuk sakit aku berdiri. Aku nak rasa sikit. Lega untuk aku. Itu macam lah. Baru dah ada darah lalu kat dalam buntut. Kalau tak lenguh oh. Okey, layan. Okay guys, kita sampai hentian Ulu Bernam. So kita akan berhenti kat sini, sambung isi minyak. Tapi minyak tak menyala lagi. So okey lah. Jauh lah juga boleh pergi. Minyak tak menyala. Kamera pun masih ada bateri. So kita berhenti sini. Tak tahu lah kenapa berhenti ni. Ramai-ramai isi minyak. Rasanya motor kecil isi minyak lah, macam biasa lah. Okay. Sedap betul lah bunyi menggelegak kisah orang ni. Mana nak masuk isi minyak ni? Motor besar berhenti, motor kecil isi minyak macam biasa. Tak apa. Okay bang. Kau dah punya panas faham kan? Baik punya. Baik punya. Ui, panas. Tinggal sikit juga minyak ah. Berhenti tepi kejap. Atau kita masuk dalam, beli apa yang patut. Jom. Okay, kita isi minyak. Kita minum Red Bull 1 tin. Dah tukar bateri kamera. Rehat sekejap, lepas ni ke jalan pergi, mungkin tu pergi Rawang kot. Lepas tu Rawang KL. So kita mesti rehat sekejap. Okay, jumpa lagi. Jumpa lagi. Apa-apa silap cakap apa. Boleh. Jumpa lagi. Jumpa. Alright. Okay. Jumpa lagi. Okay. Kita nak balik. So tadi kita salam-salaman, say goodbye, terus balik KL. Let's go. Okay man. Okay, terima kasih. Nanti kita lepas. Okay, boleh. Okay, tu dia. So selalu pergi, kalau ride macam ni, pergi memang kita akan pergi sama-sama. Balik akan ada satu pit stop, isi minyak. Yang terakhir, lepas tu semua akan exit KL Damansara tu semua akan berpecah.
So buat masa sekarang ni kita orang kasi ride sama-sama. Cuma nanti dah nak sampai KL, akan ada 2 exit, Damansara PJ dengan Kuala Lumpur. Itu ikut lah mana-mana nak pergi. So time tu lah akan berpisah. Itu ada. So kita jumpa lagi. Terima kasih Violent Storm. Wah, serana. Motong semua. Enjoy sebenarnya ride malam ni. So lepas ni kalau ada apa-apa pun aku mungkin akan join lah kan. Seronok benda-benda macam ni. Bila kau ride ramai-ramai ni, tak rasa penat tau. Jauh pun rasa dekat je. Sebab kau ikut orang je kan. So masa tu pun sekejap. Tadi gerak pukul apa daripada Nasi Kandar 1 ke 2, tengok-tengok dah sampai. Rupanya dah pukul 5. Tak perasan pun masa. So macam tu ada pengalaman ride dengan grup. Kepada yang tak pernah ride tu macam tu lah. So lepas ni, yang ni kita akan terus pergi ke KL. Dah tak ada apa dah. Itu je lah pengalaman dia. And join grup-grup punya ride ni memang best. Diorang pun sempoi je. And diorang anggap ni semua sebagai family. So tak ada yang sombong, semua bertegur lah, elok lah. Kita pun jangan malu-malu benda-benda macam ni. Kita join je. So tadi kalau tengok waste ni lagi sejam, 80 km sejam. So tak ada. Kita terus gerak lah. Terus memotong semua orang. Terima kasih semua. Terima kasih. Mari kita balik. Dan kalau korang ada beberapa soalan, beritahulah dekat komen. Kita jumpa kat video akan datang. Thank you, bye. Please, jangan lupa like, subscribe and share. Enjoy the ride. Okay, itu dia. Kita dah pun exit Lebuh Raya. Oh, boleh masuk sini ya? NKVE. Bagi. Okay, bagi. Itu dia perjalanan kita. Dah sampai KL. Nak balik, kita rehat, edit video. Masa kita post lah video ni ya. Terima kasih guys. Panjang perjalanan kita 2 hari ni. Thank you for watching. Ambil lap sekejap. Okay. Kita jumpa lagi kat video akan datang, kat ride akan datang, kat konvoy akan datang. So aku plan memang nak join benda-benda macam ni lepas ni. Ride jauh-jauh ke, pergi event. Adalah function beli motor Harley. Kalau beli Harley tapi tak pergi ride macam ni, macam tak function. So sebab tu lah cerita dia. Yang best ni bukannya event, best ni perjalanan nak ke event tu. Kita ride ramai-ramai. Itulah yang best. So itulah. Kalau nak cerita apa pengalaman apa yang best tu,
Panjang cerita dia. Korang kena alami benda ni. Korang kena join, baru korang merasa apa yang bestnya tu. Thank you guys for watching. Dah berapa kali aku cakap thank you. Jangan lupa like, subscribe je. Kat sini ada jalan berlubang. Aku dah berapa kali lalu jalan ni. Dah berapa kali aku lalu sini. Like, subscribe, share. Thank you.